Sekarang drowning ada apa lagi, diabetic, kidney failure pun muda-muda. Dah ada Kalau kidney failure. nak tanya sikit, kalau yang mayat yang lemah tu dia jadi kembung mayat tu? Depends. Kalau dia 30 minit dalam air, dia tak kembung macam tu. Kalau dia 30 minit, lepas tu orang dah selamatkan dia, masih cantik. Masih normal. Tapi kalau dia dah 45 minit ke atas, penyelamat belum jumpa, 45 minit ke atas dia dah kembang. Dah kembang. Okey, apa lagi 1 jam kembang mana nampak kembang habis semua kembang lah. Okey, eyeball kita ni ternaik keluar. Okey, kalau lebih daripada 24 jam dia dah float kan. Kalau float, dia kena matahari, kulit dia boleh menggelupas. Nanti dah hijau semua. Itu lebih daripada 24 jam. Tapi ada yang dah 24 jam pun dia masih okey tau. Setakat kembang saja dia masih okey. Dia belum menggelembung. Menggelembung tu kita boleh kecutkan balik? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Keluar air balik, kecut balik tak boleh. Dia tak. Okey, kalau keluarkan air tu daripada dia punya lung. Kita boleh keluarkan lung dia tu, kita belah, ambil lung dia tu. Kalau you compress dia punya paru-paru, keluar air.